driver kita. Selamat pagi. Nur tak dapat ikut sebab dia masuk lab. Jom kita suruh setiausaha explain tentative kita. Tak prepare skrip. Sepatutnya kita orang dah gerak 7.20, show 3.5. Biasalah jadi Melayu. So this is how my makeup looks like. This is how my makeup look for today. This is our makeup look for Today. Kawan. Suka-suka. Thank you, Nur. Hi, Nur. Hi guys, so sekarang kita dah masuk dalam bus. After all the rushing, sekarang kami dah naik bus pukul 8.30. Lagi 3 jam. Estimate sampai 12. So adakah anda akan tidur? Mungkin you tak tapi mungkin just tidur kalau tutup mata. 3 hours later. Kita sampai Malacca Central. So sekarang ni kita nak pergi mana hotel? Okay, kita akan pergi hotel dulu. Thank you Nawal. Memang random ya Minah ni. Ini Sebab nak dapatkan menu hostel. Tengok guys, so just arrived. Kita dah letak barang dekat hotel. So sekarang kita nak pergi makan dulu. So ni adalah Sungai Melaka. Aizata, sedikit kata-kata untuk Sungai Melaka? Bau je. So sekarang kita nak pergi cari kedai kari laksa. Okay, yang memang Aiza kata sedap. So sekarang kita nak pergi. Kalau tak sedap, kita minta refund ke Aiza. Tapi masalahnya tak jumpa Okay, tak. jalan tembus ke Tak, sekarang ni Melaka darul apa? darah traffic light. Tinggi pokok rambutan, lebih tinggi pokok kelapa, cantik-cantik perempuan seberang, lebih bijak orang belakang. Now I want to do a magic. I know already. I know already. Choose. Which one? This one. Left one. Right one. Sure? Huh? Yes. Sampai. Terasa cendol Melaka. Sedap kuih? Ni nak sama abang. Lain daripada laksa. Dia bihun tau. Oh lah. Ini sedap tu. Ni kali ketiga makan. Setiap kali pergi Joker Street memang akan makan. Dah habis. Overall I rate 10 over 10 sebab kuah dia. Sebab kuah dia macam tak pekat sangat dan tak cair sangat. Macam just macam orang Melayu punya laksa lain tau. I bukan peminat laksa tapi laksa nice. Pasti kita akan jalan-jalan dulu. Lepas tu check in pukul 3. Lepas tu rehat dulu. Balik sebab panas doang. Oh panjang gila. Jangan. Kejap. Dia cendol dia biasa je. Kan? Manis. Laksa dia sedap. Okey lah, saya 2 orang kan. Sekarang kita dekat Barrels. So ya
Raya dan Aiza pergi membeli coklat. Kita tengok beli coklat. Okay, so lepas ni pukul 3 kita akan pergi check-in hotel. Lepas tu malam kita jalan-jalan balik. Bye. Cantik Ada buat final exam nanti. Ikutlah macam kau lah tak lupa tu kan. Okay, kita bukan buat vandalism sebab memang dah ada. Ryan berapa? Was here, was you. Like I want you, baby. Don't you leave me like I need you. Sama-sama. Padahal boleh terus. Dia ada keputusan dan semua dia nak kepastian. Kita perempuan. Kita orang beli. Esok kita akan tengok. Okay, sekarang kita dah sampai hotel baru nak check in. Aiza tengah beratur. Yeay, kita orang dah sampai. View Art Barat. Astagfirullahaladzim. Mengingatkan kematian. So inilah hotel kita. Boleh kau buka lampu? NANI? 2 hours later. Hi guys, it's 5:30. Okay, sekarang saya dah siap. Saya orang pertama yang siap. Mereka lagi 3 tak siap-siap. Aiza tengah spray deodorant. Okay, orang kedua. Okay, so petang ni kita orang akan makan asam pedas claypot dengan jam jalan-jalan, makan cendol, macam tu lah. Tapi sampai malam ke weh? Sampai dekat Makan Avenue dan muka-muka. Jom makan. So ni kita punya makanan. Ada cendol durian, satay, takoyaki, ni apa? Okay, so I nak makan cendol durian dia. Tak tahu lah, aku tak dapat rasa lagi dalam dia. Kita nak makan satay pula. Sekarang kita kat mana? Dan kita dekat kampung Cendol Ramai doa orang sini. Cendol dia kalau biasa RM9.90. Kita orang beli yang durian RM24.50. Dia bagi 2 biji, 2 ulas durian. Boleh lah, dia bukan macam cendol biasa macam ais shave dengan kuah santan tu kan. Dia macam ais tu dah bersantan mesti dia shave. Kita dah habis makan, sekarang kita nak pergi bandel viral yang dekat Melaka tu. By the way, jom saya tunjuk kat korang mana area sini looks like. Okay, let's go. Tada! Ini sisanya waktu malam. Sekarang ni kita ada di Venice. Kita orang tengah tunggu order Kosong dan dengan hot chocolate. orang beli tak tengok harga. Yeah. Sebab Amin. tak. Kawan-kawan saya tengah menelam Tak kepada Nawar tak sini. Sekarang kita dah sampai dekat asam pedas. Okay, jom kita makan. Dah sampai. Kita order asam pedas pari dengan asam pedas jenah. Asam pedas dia sedap dok yang pekat. Flavorful ikan ni pun memang fresh. Makan tu tak ada favourite. Ini ikan pari dia. Kakak rumah aku yang paling suka
nasi. Nasi yang keluar pun tak sedap. Takut. Tadi kita orang balik hotel. Lepas tu battery camera. Lepas tu kita orang keluar balik sebab nak pergi Jonker night market Aiza. Night market punya dekat Jonker. Lepas tu tadi adalah hantu-hantu yang memanggil kita orang untuk masuk rumah dia orang. Kalau suruh kita masuk rumah hantu malam-malam, memang tak lah kan. Tengok Aiza. Perjalanan ni memakan masa berapa minit Aiza? 7 minit weh nak jalan. Kelapa. Joker pun. Takut aku. Orang beli satu lah. Satu beli sing, satu beli lem. Sedap gila. Sedap kan ni? Better. Hai guys, so sekarang kita dekat atas jambatan, bukan jambatan Pulau Pinang, tapi jambatan Melaka River. Okay, kita orang ingat, kita orang kena patah balik tau. Rupanya kita orang ada jalan shortcut untuk pergi Jonker Street malam ni ke hotel, betul tak? Pusing-pusing je. Dia pusing-pusing river ni je korang. Tengah apa dah macam ni? Angin sangat kuat ya. Angin sangat-sangat kuat. Ya Allah, tu dah aku. Astagfirullahalazim. Itulah. Turun tangga ni dah cafe. Jom. Okay, jom guys. Ikut saya. Angin apa? Saya tak boleh nak buka mata guys. Sebab habuk masuklah mata guys. Sebenarnya tadi saya datang Melaka berempat je. Ada 3 orang kawan. Sekarang saya ada 4 orang kawan. Total kami berlima. Tengok 1, 2, 3, 4. It's day 2. Hi guys. So it's day 2. Sekarang kita orang dah siap-siap. Untuk day 2 ni kita akan pergi breakfast. Dan kita akan follow the flow je macam mana, okay? Sekarang ni kita orang sedang kalut-kalut nak bersiap. Dah siap tapi nak kemas-kemas barang. Tengoklah. Check out pukul 12. Sekarang pukul 11. Ha? Pukul 12. Kita siap pukul 9 lebih. Semalam ada orang cakap pukul 8 dah siap mandi, dah siap make up. Tahu lah siapa. Adalah tu. Yang penting backgated woman. Nak tengok? Tengok kat saya, gentle woman. Cantik tak? Cantik tak? Siapa nak perfume tadi? Saya! Confirm Perfume sponsored by now Puan Syarifah. TSNA. Semua beg kembung-kembung. Ni semua bocah. Aku bocah tak? Kalau macam beg pergi sekolah rendah lah, buku tag penuh. Tak apalah. Syllabus tak habis-habis. Cantik dia orang. Okay, so sekarang kita dah keluar daripada hotel. Kita dah check out. Sekarang kita nak pergi breakfast dulu. Lepas tu baru kita pergi Ghost Museum Melaka. So
sekarang kita tengah tengok menu. Macam kita kena makan berat sikit supaya kita boleh berjalan mendaki Kota Famosa. Ini macam sedap. Makanan dah sampai. Kita tarik. Kamu ke tak sabar nak makan. Kita order Maggi goreng di pagi hari. Jatuh kembali. Dek, tak habis. Habis, tapi fishball lobster tak habis. Udang tak habis. Kesimpulannya apa? Kalau keluar kawan-kawan, berkongsi. Okay, so sekarang kita dah habis makan. Lepas tu nak pergi Ghost Museum ni macam dekat sini je. Macam jalan sini. Dek, lepas tu sampai Ghost Museum. Meletup. Okay, cepat lagi sekali. Tahan nafas Okay, kita dah baru habis gambar kat sini. Sekarang kita nak pergi Museum hantu kat situ. Nampak tak? Jom. Macam nak masuk? Oh, tengah. Ya Allah, tak ada jump scare. Masih. Bodoh lah korang ni. Tak ada apa-apa kan? Nampak tak ada jump scare. Jump scare. Weh, apa atas tu? Aizah tak sini? Ada hantu belakang. Ini adalah neraka. Kaki ni bergerak. Mana? Tak adalah macam cerah sikit tu. Kau nak belakang lagi. Museum hantu. Sekarang kita nak pergi Kota Famosa. Kita dekat Bandar Melaka. Kita nak ambil gambar. Tembak. Okay, jom line up. Sekarang kita dalam perjalanan untuk pergi Kota Famosa. At first kita nak naik beca. Tapi beca dia agak pricey ya. RM25 untuk satu beca pergi Kota Famosa. So kita orang decide untuk jalan. Dah sampai dekat Kota Famosa. Asin Melaka Built by Alfonso di Bukati. Aldi Puerpa. Kita orang tak boleh naik atas. So macam kena pusing kat belah sana tadi. So kita decide untuk pergi Museum Istana Melaka. Selamat datang ke Museum Kesultanan Melayu Melaka. Okay, so sekarang kita dah masuk dalam istana pula. Kita dah masuk dalam Museum Kesultanan Melayu Melaka. Okay, so untuk fee masuk dalam ni dewasa RM10. Kanak-kanak ada ke tadi? Kanak-kanak berapa? Tak ingat lah berapa. Wah, besarnya. A few inches later. Okay, kita dah keluar daripada Museum Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang kita nak pergi Museum Melaka pula. Okay. So, jom kita masuk Museum Melaka pula. Kat Melaka ni, kita memang kena masuk museum-museum. Baru kita dapat historical knowledge. Kalau kita jalan-jalan, memang ada tempat bersejarah kan. So, kalau kita pergi monumen-monumen tu pun best juga. Tapi museum pun korang kena masuk tau. Okay, so sekarang kita berada di sebab kita nak sejukkan badan dulu. Sebab kalau saya panas. Okay, so lepas ni kita nak pergi mana? Pergi mana nak pergi museum lagi ke? Makan bingsu ke? Makan bingsu lah dulu. Sekarang dah pukul 4. So kita ada lagi 2 jam. So kita ada lagi 2 jam. Untuk apa? Nak pergi mana? Makan apa Sebab panas dah kat luar ya. Semua tengah ready nak pakai topi sebab kat luar panas ya.
ready untuk menghadap panas. Oh, so sweet. Sekarang ni saya akan sambung gantikan Aika untuk vlog kali ini. Sekarang kita orang nak cari kedai untuk makan. Kat sini panas. Panas. Kita orang nak cari sesuatu yang sejuk-sejuk macam bingsu tu. Kita orang nak cari dekat ni, Jonker Street. So, kita tengok kedai apa yang kita pilih nanti. Hotel Ihamusa. Sekarang Nak kuih Korea. Mana nak cari kuih Korea? Nak kuih Korea yang panas-panas tak nak yang macam dia dah pack tu macam dia Yang turun ke jalan. Sebab tidak Korea basah. kan apa ikonik kuih kat Melaka tu macam tak banyak kan? Kelebong tu banyak. panas weh. Panas tak lah. Nampak tak? Spek ni dah bertukar menjadi hitam. Katanya panas. Sedap kita makan dekat Yes. Okay, let's go. Ni Wow. A few inches later. Telefon sana lah. Ya, kau nampak mulut dia ni. Tak apa makan satu gigi. Hi guys, sekarang kita orang dah remove makeup and dah berselesa-selesaan sebab lepas ni baru kita nak naik bas. Sekarang kita dalam bas pukul 7.45. Balik lagi. Let's go. Balik. Makan sebab lapar. Aiza. Bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Like and share. Stay tuned untuk next street. Yes.